Ramai yang mengatakan Toyota ni adalah antara model kereta yang paling reliable, yang paling tahan dekat dalam Malaysia ni kan, yang paling jarang masalah dia. Tapi korang nak tahu tak, Toyota ni ada certain model dia yang kena masalah gearbox. Antara yang paling banyak kita dapat adalah daripada model Alphard dengan Vellfire lah. Model Alphard dan Vellfire ni selalunya dia masalah pada dia punya bearing puli lah, dia berbunyi lah. Selalunya owner datang sini, datang workshop kita, dia komplain lah, dia cakap gearbox kereta saya bunyi bang, bunyi humming, bunyi bising kan, bunyi yang tak menyenangkan lah time diorang tengah bawa kereta tu. Untuk selesaikan masalah ni, memang nak atau tak kena turun gearbox, sebab kita nak tukar bearing yang dekat puli tu. Jadi untuk model Alphard dan Vellfire ni dia menggunakan gearbox CVT lah. Tapi ada juga kes yang lain, steel bed CVT dia ni boleh hancur, boleh putus, boleh berderai macam ni. Bukan kata model H ataupun model Proton sahaja yang kena, tapi selalunya dua model ni sajalah yang kerap sangat steel bed dia putus. Yang selalu putus Alphard, Vellfire. Toyota Harrier pun sebenarnya ada juga yang kes putus. So aku rasa pihak Toyota mungkin boleh tengok balik lah benda ni kan. Mana tahu satu masa nanti dia boleh improve lagi dia punya bearing ni supaya lambat lagi dia nak masalah. Come on lah Toyota, awak kan paling reliable dalam Malaysia ni, paling tahan. Untuk model-model mewah macam ni, confirm lah nak kena ada ketahanan. Kepada korang kat luar sana, pengguna-pengguna Toyota CVT yang ada masalah dengan gearbox korang macam ni, case bearing ni kan, ataupun apa-apa case yang lain, boleh roger kita orang untuk checking di Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam.